Adik, kenapa main handset abang? Adik tengok-tengok je. Tengok-tengok apanya? Dah hilang 2-3 folder abang ni. Alah, dalam folder bukan ada apa pun. Bukan ada apa-apanya. Ni, ada koleksi penting abang dah folder ni. Nasib baik tak hilang. Budak ni. Suka main bawah orang. Assalamualaikum. Ayah dah balik. Adik kenapa menangis? Abang ni buku adik tadi, ayah. Kenapa abang buka adik? Mana ada ayah? Abang kibas angin je. Tak kena pun ayah. Tipu. Abang tipu, ayah. Kena tadi. Sakit. Kenapa abang? Mana ada adik menipu lah ayah. Kena. Sakit. Kita tengok VAR. Siapa betul? Siapa salah? Keputusannya adalah abang telah memukul adik di cuping telinga. Dan abang dikenakan kad merah. Dan tidak dibenarkan bermain handset selama 1 tahun. Abang ayah tanya tadi kau tak mengaku je. Apa ni dah? Tidak. Ayah tengok.